Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi far'un yahillul hariru liqitalin halal oleh setega liqitalin untuk buat perang. Ini suatu farak halal lah oleh setega, halal oleh pakai. Halal boleh pakai setera li kita lain kerana untuk nak buat perang. Sekerak pakai baju setera boleh. Tapi boleh pun hal yahillu halal illam yajid ghairah. Jika tidak dapat ia seorang qatil lah. Ghairahu akan yang lainnya lain daripada harid. Tak ada lain dah. Setera tu saya dah pakai. Aulam yakun maqamahu fi daf'i silah. Atas pada kata lam tu. Halal pakai setera untuk nak buat perang jika tidak menepatilah ia ghairahu maqamahu pada tempatnya, tempat setera. Lam yakum tidak menepati, tak supalah. Fi daf'i silah, pada menolakkan senjata. Hak lain pun dah belana tapi alih. Kalau pakai kain tamada temuh, kena pakai seterasa. Seterasa lah boleh menahan daripada silah. Tak apa. Wasahaha fil kifayati, dan telah mengatakan sahih lah ia sahibul kifayah lah. Tu kitab bagi kifayah tu. Telah mengatakan sahih lah ia sahibul kifayah. Tu kitab bagi sahibul kifayah tu. Ya sah mengatakan sahih akan qaula jam'in, akan perkataan ulama. Akan perkataan perhimpunan ulama zaman. Kata lagana ya juzul qaba'u wa ghairuhu mimma yasluhu lil qitali wa in wajada ghairahu irhason lil kufar. Perkataan ini sahih. Ya juzul baqa, harus boleh al baqa'u oleh apa ni? Qaba'u oleh pakai baju sakuk saya kata. Baju belah dada. Haruslah boleh pakai baju belah dada. Baju belah dada, baju sakuk tu lah. Wa ghairahu, dan lainnya, lain daripada qaba'. Apa lagi? Mimma yasluhu liqitalin. Baju sakuk hak buat dari setera tu lah. Dan lainnya lagi lah. Hak campur dari setera tu boleh pakai. Mimma yasluhu, daripada barang pakaian yang yasluhu, yang patutlah ia yama lil kitab untuk buat perang, boleh pakai. Wa in wajada ghairu, walaupun dapatlah ia seorang ada ghairu akan yang lainnya, lain daripada qaba' tu lah. Orang lain ada belana. Saja betul pakai qaba' atau lainnya yang buat dari setera tu boleh pakai. Sahih. Irhasan lil kufar, kerana apa? Yajuz, situ ilat ya. Yajuzu baqa' tu irhaban lil kufar, kerana nak menggerung, irhad tu lah, nak menggerungkan akan kafir-kafir. Boleh. Tu ilat situ boleh. Pasal ilat boleh pakai juga tu irhaban lil kufar, kerana nak menggerung, nak menakuti, nak ku bagi kafir-kafir. Misal kata banding nikah. Wa naziru zalika, nak banding betul kata yajud. Kata wa naziru zalika jawazi qaba' wa ghairih itulah. Banding di segi kata harus boleh pakai baju belah dada. Hak campur daripada setera atau setera betul tu boleh pakai kerana nak menakuti, nak gerungkan akan kufur. Banding sepaning ka tahliyatis saifi bi fiddatin, seperti menghias, menjangak akan pedang bi fiddatin, dengan perak. Boleh menjangak pedang kita dengan perak. Lak pedang kita dengan perak, tu boleh. Harus maknanya. Dah ada tu. Qauluhu kata liatis saifi bi fiddati ay fa inha jaiza. Wa mislu saifi sairul alati harbi, boleh. Lain daripada pedang lagi segala alat-alat untuk perang, penapis. Dan lain-lain. Wa lihajatin, atas pada kata tu. Atas pada kata ulun li kita ni. Far'un halal lah boleh pakai setera lihajatin, kerana untuk hajat. Tak ada perang apa tapi hajat dah nak pakai dia.
Misal apa hajat? Kajarobin. Seperti hajatnya seperti kajarobin, seperti jadi nyakit kurak. Jarab. In azahu ghairahu lah. Kat sikit tu. Kata aku boleh pakai juga setera kerana ada hajat seperti menyakit kurak. In azahu, jika menyakiti akannya, akan seorang tu lah. Oleh ghairuhu, oleh yang lainnya, lain daripada harid setera tu. Pakai baju tamadah tak boleh weh. Atau ghairuhu menyakiti, ghairuhu selainnya, selain daripada harid. Mana ke harid soy boleh pakai. Kalau selama mana dok boleh pakai lagi baju tu, tamadah boleh pakai. Tarik pakai harid. Ni selama mana kan hak tamadah tu menyakiti, rata pakai tak boleh. Tu ketika tu boleh nak pakai setera. Au kana fihi naf'un yang la yujadu fi ghairihi, atas pada azahu. Boleh pakai setera kerana hajat seperti jadi kurak. In kana fihi, jika adalah padanya pada harid, pada setera tu ada naf'un, ada manfaat, yang la yujadu, yang tidak ada lah yang manfaat tu fi ghairihi, pada lainnya, lain daripada harid tu. Setera ni memang kata pakailah. Kau pakai kau hingga boleh pakai. Manfaat ada kalau pakai dia boleh. Wa kummalin lam yandafi bi ghairihi. Kummalin dia kata maktufun ala jarab, atas pada jarak. Nak misal boleh lagi pakai setera kerana hajat. Seperti hajatnya seperti ka kummalin, seperti kummalin. Kummalin ni tumor lah. Penyakit cuma satu binatang yang serupa dengan apa? Dengan gutu tu. Tumor. Seperti kummalin, seperti kummal gutu tu lah. Lam yandafi, yang tidak boleh menolak akannya ia kummalin tu bi ghairihi, dengan yang lainnya, lain daripada harid. Kalau pakai baju tamadah, pakai humur kita, penuh pakai humur kita sepenyamak tu. Kalau pakai setera, habis tak lagi. Pakai setera boleh menolak daripada kummalin. Dia mau ayat dulu di muka hanya musim. Ada satu musim kummal penuh tahu siap. Apa lagi ada dah mata. Walim ra'atin, atas li hajat, atas ada li kitalin. Halal boleh pakai setera limra'atin, untuk bagi perempuan. Artinya boleh pakai setera, tak ada apa-apa. Walau bistirashin, walau kana isti'mal, ni dia sukung lagi lah. Halal isti'mal, artinya pakai setera walau bistirashin, walau kana isti'maluha, itulah. Dan jikalau adalah isti'malnya imra'ah tu lah, guna imra'ah tu lah, bistirashin, untuk nak hamba, hapare dengan hamba dia tu buat daripada setera boleh. Bistira dengan hamba, dengan haparan. Buat hamba, buat tika, buat beledu, buat tika ikutlah. Boleh pakai. Jadi orang Cina tu boleh duduk atas tu. La lahu, tidak. La lahu, dah leda tu. La lahu, la yahillu lah. La yahillul hariru tu lahu li rajuli. Tak halal boleh pakai setera tu bagi orang jatuh, tak boleh. Orang jatuh nak guna setera tu tak boleh. La yahillu tu, la yahillu, takut pada takdir tu lah. La yahillul harid, tak halal boleh guna setera lahu li rajulin. La yahillu bila hailin, dengan tidak ada pelapik pun. Betul-betul gitu dia, tak boleh. Kalau hafaz setera bawah, lapik selapis lagi atas, tak ada apa. Halal tu dengan tidak ada pelapik. Yahillu minhu istinah mula. Halal dah. Istinah mula sah tak dengan hawa. Wa yahillu minhu. Dan halal lah daripadanya, atau halal lah daripadanya setera tu. Ambil fa'il dulu. Khaytul sabhati. Oleh tali buat sebah. Tali buat sebah tu lah, buat daripada setera, tak apa. Hatta lirajuli, halal tu sehingga bagi lelaki. Mana orang Tina tu tamatullah. Orang jatuh pun boleh juga. Tali wasbah dia tu buat daripada setera. Halal daripadanya setera tu sehingga orang jatuh pun
hala uleh khaitu sabahati, uleh tali buah sebah, tali buah sebah tu lah boleh buat. Lagi wazarru jaibi, wazarrul jaibi atas pada khaitu dia. Halal lah dia daripada setera sehingga orang jatuh pun halal oleh zarrul jaib, tali kacing baju, tali kacing baju. Kacing baju dia jahit daripada benda-benda setera. Apa? Wakaishil mushafi, wakaishul mushafi, halal lagi sehingga orang jatuh pun tak apa juga. Halal oleh kaisul mushaf, oleh kais bekas kani lah, kani mushaf tempat berqiraat tu, kani atau karung untuk bermushaf, boleh. Kani tu buat dari setengah, tak ada apa. Wadarahimi atau pada mushaf, dan kani bagi duit, beg duit tu lah, beg apa tu buat dari setengah, tak apa lagi. Tu masalah beg duit ni, beg duit buat dari setengah, kita buruk lah tu, tak ada apa. Halal bagi orang jatuh kani dia mushaf, kani daripada beg duit boleh kau. Lagi waritaul imamah, halal bagi orang jatuh juga oleh ritaul imamah, pelapik bagi serbah, agon piyah tu lah, piyah kita tu lah, piyah tu buat dari setera. Kalau dulu dia belik selapis dulu, lepas tu belik semula kali lagi bekas subih. Pelapik tu yang melaling kat piyah tu lah, piyah daripada setera, halal daripada pelapik sebah. Wa'alamur rumhi atas ni lagi, halal bagi orang jatuh juga oleh alamur rumhi, alamu qauluhu alamur rumhi qala fil qamus, telah berkata lah ia dalam kitab qamus muhit, kitab qamus muhit asyar apa nama tak ingat nama, Asyiruz Zabani tu ingat nama dia tu kitab qamus. Dia kata al-alamu muharrakatun, gerak. Apa? Al-hablul tawil, tali yang panjang. Warayatu, warayatu jangan tali juga. Wa ma yaqudu ala rumhi, dan barang yang disipu, yang diikatkan dia di atas lembai, jambu je tu. Wa alamur rumhi, dan jambu bagi lembai, jambu jambu. Tadi mengikat jelah, dia tekak mata tu. Boleh, jambu tu buat daripada setera, boleh. Lasyarabatu allati bi ra'si sabhati, la ni la yahillu minhu, tak halal daripada nyo setera tu, inilah bagi orang jatuh lah, lahu baginya. La yahillu minhu, lahu maknanya tak halal daripada setera tu baginya, bagi orang jatuh tu oleh syarabatul lati bi ra'si sabhah, oleh syarabah kita buat arti jamu, jamu yang ada di kepala buah sebah, ya dah tali sebah tak apa. Pak kita tak apa orang apa nama, tengok situ gitu Pakistan kat apa jamu yang panjang besar, buah sebah dia tu, buah sebah putih lah, tapi jamu dia tu panjang. Tak halal bagi orang jatuh oleh dari setera tu lah, bagi orang jatuh oleh jamu yang ada di kepala buah sebah, jamu besar tu. Jamu tu buat daripada setera, tak boleh. Ada matahari tak apa. Wa yajibu li rajulin lubsuhu haitsu lam yajib, dan wajib bagi orang jatuh oleh lubsuhu, oleh pakainya, pakai akannya akan setera. Wajib pakai, wajib tu haitsu lam yajib, sekira-kira kait apa dia, sekira-kira tidak dapatlah ia rajul, tak ada lah ia rajul tu, tak ada satiral aurati, tak ada akan penutup aurah, tak ada kain baju nak pakai, ada seterasa ulaka. Satit ghairahu, yang selain daripadanya, satit sifat itu. Satit tu ghairahu, yang selain daripadanya setera, ada seterasa boleh pakai. Ketika tak ada penutup selain daripada setera boleh pakai. Hatta fil khulwati,
yajibu ni. Sakut pada yajibu. Kata wajib tu hatta wayah sehingganya fil khulwati. Hatta kana lah sehingga adalah ia seorang tu lah tu rajul tu ada fil khulwati di dalam bilik sekalipun wajib kena pakai juga. Kalau tidak ada penutup selain daripada setera, walaupun dia duduk dalam bilik seorang dia pun, tak ada orang lain pun, wajib pakai. Wajib kena pakai. Wa yajuzu lubsu saubi al-masbughi bi ayyi launin kana. Yajuzu lubsu saub, harus boleh pakaikan akan pakaian yang masbughi, yang dicelup akan dia akan pakaian bi ayyi launin kana, dengan yang mana warna akan adalah ia ya masbug lah. Boleh pakai. Semua ada illal muzaffarah. Ya juzu boleh pakai semua pakaian yang dicelup, yang mana warna ikut warna pun boleh pakai belaka. Illal muzaffarah. Malaikat warna za'farah. Illa nak dia nah. Ya juzu illa saubal masbughu bi za'farah. Malaikat illa saubal masbugha bi za'farah ni. Malaikat pakaian yang dicelupkan dia dengan za'faran. Za'faran ni satu tumbuhan daripada bunga za'faran. Kalau sebab damai tak damai. Pak kita kan sepanggil kunyit tu lah. Itu jenis pisang pang kayu ada bokor-bokor biasa tu. Tak ada warna ya, si merah tak silap. Si merah si copo-copo asal. Tak lihat tu bila. Malaikat celup tu daripada za'faran. Satu tumbuh daripada kunyit itu mula za'faran. Walub susau bil mutanajjisi fi ghairi nahwi salah. Tak ada lubsu. Wa yajuzu lubsu, harus ni boleh lubsu saubil mutanajjis, boleh pakaikan akan pakaian yang mutanajjis. Lubsu pakai fi ghairi nahwi salah. Tak ada. Pada lain daripada upama semaya malam dah pakai buat semaya tak usah. Buat sehemotam menebah tak apa, aja najis. Tak ada apa. Dalam tu ada lagi lagi. Ada apa ni? Haitsu la rutubata ka iki kata yajuz. Masalah pakaian mutanajis ni. Kata boleh pakai pakaian mutanajis pada lain daripada semaya lah. Haitsu sekira-kiranya la rutubata, tidak ada jenis basah lah ia. La rutubata maujudun lah, maujudatun. Sekira tidak ada jenis basah yang adalah ia. Tak berlama lah maknanya. Sama kering. Sama kering. Lepas tu pergi berlama dengan pelah. Tu satu makfu nak apa dimah. Kalau kita majmuk salah sebut tu. Kita pergi pakai baju yang mutanajis, kering molek. Lepas tu duk akhirnya pelah. Masalah najis berlama dengan pelah. Tu yu'fa. La jilda la jildi maitatin. La ni atas pada kata dalil darat maktufun ala stab. Harus boleh pakaikan akan jildi maitatin. La ni la pun la yajuzu. Dalil darat la yajuzu lubsu jildi maitatin. Tak harus kita pakaikan akan buleh kulit bagi bangkai. Dalil dakit tu. La yajuzu lubsu jildi maitatin sawa'un kanat maitata kalbin aw khinzirin aw ghairah. Tak harus kita pakaikan akan buleh bagi bangkai. Sama ada bangkai daripada anin je babi. Tak sama jelah. Ada bidah. Buleh ilmu apa? Temu apa-apa tak situ, tak ada sama apa dak. Tak ada sama. Bila daruratin. La tu la tak boleh nak pakai tu boleh daripada bangkai bila daruratin, dengan tidak ada darurah apa, dengan tidak kepek apa. Ada lagi banyak. Kaftirashi jildi sabu'in
ka asadin. Dalaki al-kafu litanzid fi adami jawab. Nak banding sepening lah. Kata tak harus kita pakai belulai daripada bangkai, banding supaya ka buat situ. Seperti kaftira sijil di sabuin, seperti hamparan bagi kulit belulai binatang sabuk, binatang buah. Ka asadin seperti itu juga. Ni selama mana tak samak tu lah. Kalau tak samak tu boleh. Masalah samak bulan ni selain daripada nyindia babi tu boleh lah kau. Kita buat hamparan daripada kulit belulai ni binatang yang buah. Belum dari samak tak boleh nak pakai. Walahu it'amu maitatin li nahwi tairin. Sinah mula ni. Dan sikit dah qauluhu walahu. Yajuzu li syaksin it'amatu maitatin. Walahu dan haruslah. Kediangilah. Wa yajuzu dan haruslah bagi, bolehlah baginya, bagi seorang itu it'amu maitatin. Boleh memberi makan akan bangkai. Akan bangkai. Lemu apa dah? Tak ada semelih lah. Pakai lemu tu. Boleh kita memberi makan akan bangkai tu. Linah witari. Bagi it'am kepada linah witari. Kepada burung. Irang. Ambil bangkai apa. Ambil pokok apa. Ijak apa. Lepas irang makan. Boleh. Tak apa-apa. Lemu apa? Lepas kita lemu. Lepas tu nak kat ipong. La kafirin. Harus baginya. La ni la yajuzu lahu, tak harus baginya, bagi seorang itu lah. Oleh it'amu maitatin li nahwi li kafirin lah maknanya. Tak boleh kita bakai itu kepada orang kafir. Boleh. Dalam la yajuzu it'amuha li kafirin wa sabiyyin ghairi muayyan. Kama la yajuzu it'amuha lil muslimi sabit. Sepatu. Walau qala al-adamiyyu walau kana lakan Allah tu nak kau sangat lagi lah. Sama-sama kita buat tak boleh dah lemu apa. Bagi siapa nak lagi. Wa mutanajjisin. Bui tu patut. Pandai-pandai lah kita nak buat agama tu buat lagi lah. Semata-mata bui tu. Boleh. Buat tak tahu itulah. Wa mutanajjisin lidabbatin. Atau ada maitatin. Walahu dan harus baginya, bagi seorang itu it'amu mutanajjisin, beri makan akan mutanajis, bagi najis, bagi mutanajis. Nasib kita belum bagi najis. Beri kepada lidah batin, kepada binatang. Dekat hiya kan. Boleh. Wa yahillu ma'al karahati bis. Wa yahillu ma'al karahati oleh isti'malul aji. Sini masalah ni. Gading aja. Dan halal lah. Halal pun serta makruh lah. Halal. Tapi makruh. Oleh isti'malul aji. Bukan. Aji. Atas dia ada. Aji. Kalau kita. Ahsanul kalam bagi Syekh Sakot dah. Aji. Halal serta makruh kita gunakan gading gajah. Guna gading gajah. Guna isti'mal guna tu firra'si, pada kepala, buat pada kita tu lah. Aku nak pada kita. Hiasi dengan piyah kita ke lagu mana? Piyah tepek di situ. Wal lihyati dan janggut. Boleh juga weh. Jangan janggut. Ada apa? Haisula rutubata. Dua-dua tu boleh kita buat janggut kepala kita, buat janggut kita. Haisula rutubata. Sekira-kira tidak ada basah. Kena makin lawan ni. Duk cari lama dah duk mana ni tak. Lama tak ada di sini. Zudu. Qauluhu wa yahillu ma'al karaha isti'malu rus'an ibaratur ra' wa syarhi walau kana an-najisutu law kana al-najisutu masta'ajin. Okey. Law kana an-najisu, dan jika adalah najis itu, alhamdulillah. Lau kana najisu tu masta'at, dan jika adalah najis itu masta', gading gajah tu lah. Itu tu hal jafan yang kering. Jafan yang kering. Fa innahu yahrum istam. Jafan yang kering. Kalau kita rau. Najis patulai walaupun kering. Wa tasrih bihaza min ziyadati ala rau
Akhaza ke apa? Akhaza. Ah. Tak, itu tak ada titik. Akhazahu min kalami rafi'i fi kalami ala wasdi syari. Dia kecek situ. Dia kecek masalah sambung rambut, hubung rambut dengan bulu-bulu yang najis. Wa min kalami asnawi huna fa innahu raddu bihi qala an-Nawawi fi majmu'ihi al-masyhuri li ashab anna istimal ad fi ra'si walahi haitsu la rutubah yukrah. Gunakan gading gajah pada kepala dan pada janggut sekira-kira tak basah. Kering namanya makruh. La yahrumu tak haram. Panjang situ kilah. Tu sekira-kiranya tak basah boleh guna lah. Ada di ya. Abang orang tua abang tu lah. Orang tua tok. Cek dia abang tu lah. Orang tua bagi mula bola sekarang ni. Macam bimah ya. Ada bukan hal tu gading imam. Dah. Enggak dah. Gading aja dalam lemari ya. Kita wa israjun bi mutanajjisin bi ghairi mughallazin illa fi masjidin. Sini masalah ni. Atas itu lagi. Istiamal. Halal tapi makruh. Halal tapi makruh israjun. Oleh israjun bi boleh memasang sirajul talib lah. Memasang pelita lah. Pasal pelita kata itu sirajul talib. Pelita memasang pelita bi mutanajjisin dengan mutanajis. Biduhnin mutanajis dengan minyak lah masa dulu. Minyak tu berlama dengan najis, mutanajis. Tiba-tiba buat pasal pelita. Bi ghairi mughallazin lah, dengan minyak lain daripada mughallazah lah, ni babi bukan minyak daripada babi ni lah. Hak tu boleh pakai, tak ada apa-apa. Pasal di rumah kita di balai tak apa-apa, walaupun minyak tu mutanajis. Illa malaikat fi masjid, hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Dapat ilah dalam dah fa innahu yahrumu mutlaqan, tak boleh. Kalau minyak berlama daripada najis kita buat pasal di masjid, tak boleh. Dia kata. Hak kata bolehnya selain daripada masjid. Illa fi masjid, malaikat pada masjid tu tak boleh. Fa innahu yahrumu mutlaqan, dia kata. Wa in qalla dukhanuhu. Wayah betul kata tu. Kata illa tu lah. Sebenarnya nak royah pada kata tak pernah bagi ilah tu lah. Boleh halal serta makruh malaikat tak boleh. Malaikat pada masjid tak boleh. Kenapa malaikat? Fa innahu yahrumu haram mutlaqan semata-mata. Kata haram tu wa in qalla dukhanuhu. Tu dari situ saya. Dah leda tu. Dah. Qauluhu wa in qalla ghayatun fi hurmati sa'at, kata haram. Tu royah pada kata tak pernah bagi ilah tu. Wa in qalla, dan jika sedikit dah boleh asak bagi anilah asak bagi apa mutanajisin sikit saya kena tak boleh asak mutanajis tak boleh. Khilafan li jam'in, khilaf dah. Aku lutir kalau royah tu dah. Aku lutir kalau royah kata wa in qalla tak boleh tu. Khilafan li jam'in, kata tengok lama tak ada apa walaupun sikit. Sikit tak apa, banyak boleh. Lagi tu. Wa tasmidu ardin binajisin. Atas itu lagi. Halal tapi makruh serta makruh oleh tasmidu ardin. Tasmid apa? Arti dal. Biar raf'i. Ada tu satu kata ulama lah. Sama bajo. Tu. Dia dok royak masalah kalau orang adil yang pandai meriatah duk di mana sombong supaya dengan wajah sama. Tasmidu ardin binajisin, harus kita membajakan bumi dengan najis. Ada apa? Cik demu cik puah. La iktina'u qalbin, tak harus la yahillu lah. La yahillu iktina'uhu, tak halal lah oleh iktina' pelihara. Iktina' kalau pelihara akan anjing. Boleh. Bukan najis tak halal.
boleh peliharakan akan anjing illa malaikat lisaidin, pelihara juga untuk nak berburu. Tak apa. Jadi semata-mata nak pelihara berjangak kita tak boleh. Boleh juga kerana nak berburu. Au hibzi malin, boleh juga. Tak boleh nak pelihara anjing malaikat untuk kerana nak berburu atau untuk nak hibzi mal, nak jaga harta kita, jaga kebun. Pelihara heka tak kebun kita. Boleh. Dalam sikit kata dia tu, qauluhu illa lisani hifzi malin fayahillu wa zalika lam lam lagi dah. Lam. Lepas tu sahah tak? Dah. Sahah dah. Qauluhu illa lisaidin au hifzi malin dah. Cuma tak? Dah tak? Belum sikit, belum lepas ada qauluhu la iktina'u kalbin. La yahillu iktina'u wa qauluhu illa lisaidin wa hifzi malin ay fayahillu dah. Wa zalika dah. Yasihu ka sahah dah. Sahah ya ada. Wa zalika tu lima sahah apa tu? Tu. Wa zalika hak kata boleh kita perangi untuk nak berburu atau nak jaga harta kita lima sahah kerana barang yang sah annahu sallallahu alaihi wasallam qala manik tanah kalban illa kalba masyiatin au dariban naqasa min ajrihi kullu yawmin qiratan. Barang siapa pelihara layakan anjing, malaikat anjing itu berjalan atau pukul pergi marilah, jadi kurang daripada pahalanya kuliah bina. Itu masalah lari. Jadi semata-mata lari gitulah, lain daripada buru dan hifzil mal. Wa fi riwayatin an Ibnu Umar annahu qala sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha kalban illa kalba zar'in. Barang siapa ambil pelihara layakan anjing, malaikat anjing perhumaan. Buat bergalau apa lah. Aw ghanamin aw saidin yang kusumi ajri kul yamin kita nak. Sepatu dah boleh. Boleh setengah tak boleh setengah. Wa yukrahu walau limra'atin. Sini masalah. Oh ya bak